Adakah anda tahu jumlah tepat baja yang diperlukan untuk mencapai hasil 30 tan sehektar? Jika anda berminat untuk memaksimumkan hasil sawit dan mengelakkan pembaziran, teruskan mendengar. Di hujung episod ini, kami akan mendedahkan satu rahsia strategi penjimatan baja yang paling menarik yang boleh anda amalkan esok juga. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Yap, dan terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Hari ini, misi perbincangan kita sangat jelas dan sangat kritikal untuk poket anda semua. Kita akan bincangkan satu topik yang selalu membelenggu fikiran pekebun, iaitu macam mana kita nak mengira keperluan nutrien yang paling tepat untuk ladang anda dipadankan secara khusus dengan sasaran hasil yang anda mahukan. Betul. Kita tidak akan bercakap kosong berdasarkan teori lama. Sebaliknya, perbincangan kita hari ini disandarkan kepada satu kajian saintifik baharu yang diterbitkan pada tahun 2026. Matlamat utama kita adalah untuk menterjemahkan segala data, angka dan graf biologi yang kompleks ini menjadi satu panduan praktikal yang boleh anda terus laksanakan di ladang. Tepat sekali. Tugas kita di sini adalah untuk memastikan sains itu memberi impak kepada pengurusan dan kewangan ladang anda. Kajian baharu tahun 2026 ini bukan sebarangan kajian. Apa yang menarik di sini ialah saiz dan skala pemerhatian tersebut. Mereka telah menganalisis sejumlah 669 titik data pemerhatian di lapangan. Wow, 669 titik data. Itu angka yang besar. Ya, memang besar. Dan mengapa angka 669 ini sangat relevan untuk anda? Sebab dalam realiti perladangan sebenar, kita berdepan dengan pelbagai faktor yang tidak menentu. Ada musim kemarau panjang, ada musim tengkujuh yang melampau, dan ada kitaran pembuahan yang turun naik. Aha. Dengan mengambil 669 titik data dari ladang komersial dan kebun kecil yang sudah matang, para saintis berjaya menyingkirkan semua bunyi bising atau kekeliruan data akibat cuaca ini. Hasilnya, kita mendapat satu formula asas biologi yang sangat teguh tentang apa yang pokok sawit anda benar-benar perlukan untuk memerah hasil ke tahap maksimum. Dan yang paling meyakinkan saya bila membaca nota kajian ini adalah lokasi data itu sendiri. Data ini dikumpulkan terus dari Malaysia, kemudian dari negara jiran kita Indonesia dan juga Ghana. Maknanya ia bukan kajian dari makmal tertutup di Eropah atau ladang beriklim sejuk kan? Ini adalah cuaca tropika kita, profil kelembapan kita dan amalan perladangan serantau kita sendiri. Ya, betul tu. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, penyetempatan data ini adalah kunci utama mengapa angka-angka yang akan kita kongsikan ini tidak boleh dipandang remeh. Maksudnya, ia sangat dekat dengan realiti kita di sini. Tepat sekali. Ladang-ladang di Malaysia dan Indonesia yang dikaji ini merangkumi profil tanah yang anda uruskan setiap hari. Sama ada tanah mineral biasa, tanah berbukit, mahupun tanah gambut yang lebih mencabar. Corak taburan hujan adalah corak cuaca yang sama yang merendam ladang anda pada hujung tahun. Ya, musim tengkujuh kita tu. Betul. Malah, baka benih yang digunakan dalam kajian ini kebanyakannya adalah baka kacukan komersial yang standard ditanam di seluruh negara kita. Jadi, segala angka dan saranan baja yang kita akan bincangkan ini adalah 100% relevan dan terpakai untuk realiti peladangan anda. Okey, mari kita huraikan perkara ini. Sebelum kita peningkan kepala dengan formula dan nombor, mari kita lihat asas pergerakan bajet itu sendiri. Anda sebagai pekebun keluarkan modal berpuluh ribu ringgit setiap tahun untuk beli baja. Anda upah orang untuk tabur baja di sekeliling pokok. Persoalannya, bila baja itu cair dan diserap oleh akar, ke mana sebenarnya baja itu pergi di dalam anatomi pokok tersebut? Adakah semuanya dipam terus masuk ke dalam buah yang kita nak jual tu? Ini menimbulkan persoalan penting tentang kecekapan pelaburan baja anda. Apabila baja diserap, kita pada asasnya sedang membekalkan 4 elemen utama, iaitu nitrogen, N, fosforus, P, kalium, K, dan magnesium, Mg. Fakta yang mungkin mengejutkan adalah, tidak semua nutrisi ini mempunyai destinasi yang sama. Okey. Berdasarkan dapatan kajian ini, tandan buah segar TBS yang anda tuai itu sebenarnya hanya mengambil sekitar 33% hingga 42% sahaja daripada jumlah keseluruhan nutrisi tersebut. Tunggu sekejap, biar saya fahamkan betul-betul.
Lebih separuh daripada baja mahal yang kita tabur itu sebenarnya tidak pergi langsung kepada tandan buah segar yang membuahkan hasil tunai untuk kita. Ya, begitulah realitinya. Kemana perginya baki lebih 60% tu? Baki yang sangat besar itu diagihkan ke bahagian vegetatif pokok, terutamanya pelepah dan batang. Pelepah bertindak seperti kilang solar pokok. Sebab itulah pelepah menyimpan kepekatan nitrogen N dan magnesium Mg yang paling tinggi. Oh, Hampir separuh daripada jumlah serapan N, P dan Mg pokok anda bekerja keras secara aktif di dalam pelepah-pelepah hijau tersebut untuk proses fotosintesis. Tetapi, cerita yang sama sekali berbeza berlaku untuk elemen K. kalium ya? Apa yang berbeza sangat dengan kalium ni? Batang pokok pula memainkan peranan yang sangat unik. Ia adalah tempat penyimpanan utama untuk kalium, K. Kajian menunjukkan sekurang-kurangnya 25% daripada serapan K disimpan dengan kemas di dalam batang pokok. Jika kita gunakan analogi mudah, batang pokok kelapa sawit ini sebenarnya berfungsi seperti akaun simpanan bank yang khusus untuk menyimpan K, kalium. Jadi, apakah makna semua ini? Kalau kita pakai analogi akaun simpanan bank tu, maknanya macam kita menyimpan duit untuk persiapan hari raya lah, kan? Ya, lebih kurang macam tu. Masa biasa kita kumpul duit dalam bank dan bila tiba musim perayaan yang perlukan belanja besar, barulah kita keluarkan duit tu. Adakah pokok sawit pun buat benda yang sama bila tiba musim puncak pembuahan? Tepat sekali. Itu analogi yang sangat cemerlang. Kerana pokok kelapa sawit secara semula jadinya menyimpan nutrien dalam batang dan pelepah. Tindakan anda menabur baja pada hari ini bukanlah semata-mata untuk memberi makan kepada buah yang akan dituai bulan depan. Maksudnya, kita merancang untuk masa depan pokok tu sendiri. Betul. Anda sebenarnya sedang membina dan mengukuhkan akaun simpanan kesihatan pokok secara keseluruhan. Apabila tiba musim puncak pembuahan, di mana pokok menghasilkan banyak tandan serentak, atau ketika musim kemarau, di mana akar tidak dapat menyerap K dari tanah yang kering, pokok akan mula tertekan. Dan waktu tu bajanya tak cukup di tanah. Tepat sekali. Pada waktu kritis inilah, pokok akan mengeluarkan kalium K dari akaun simpanannya di dalam batang untuk memastikan tandan buah segar, TBS, dapat membesar dengan saiz dan berat yang optimum. Dan kalau akaun bank tu kosong sebab kita asyik catur baja K pada tahun sebelumnya, apa jadi pada buah tu? Pokok tidak ada pilihan lain. Tandan akan jadi kecil, ringan dan hasil akan merosot dengan sangat teruk. Pokok tidak boleh mencetak kalium K dari udara kosong. Melihat pada betapa pentingnya pemahaman tentang fisiologi dan akaun simpanan pokok ini untuk poket kita, pastinya banyak lagi topik yang anda mahu kami kupas. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan. Tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Berbalik kepada pengurusan nutrien tadi, pemahaman tentang simpanan bank ini membawa kita kepada satu prinsip perladangan yang tidak boleh dikompromi. Kita wajib memadankan input baja kita dengan output yang kita sasarkan. Ya, kita tak boleh mengharapkan keajaiban kalau input tak cukup. Memandangkan proses awal pembentukan bunga dan tandan buah segar, TBS, bermula hampir 40 bulan sebelum ia sedia untuk dipotong. Pengurusan nutrien yang konsisten adalah satu-satunya jalan untuk menjamin penuaian yang lebat dan tidak putus-putus. Di sinilah ia menjadi benar-benar menarik. Kita telah berjanji untuk memberikan angka yang tepat. Daripada kita teka-teka, mari kita lihat formula baja berdasarkan 669 pemerhatian kajian 2026 ini. Mari? Mari kita mula dari skala paling kecil dahulu. Untuk menghasilkan hanya 1 tan TBS, berapakah jumlah nutrien yang benar-benar dimakan oleh pokok? Untuk membina, menyokong dan menghasilkan setiap 1 tan TBS, sistem biologi pokok memerlukan secara puratanya 4.82 kg nitrogen N, 0.53 kg fosforus P, 5.95 kg kalium K dan 0.72 kg magnesium Mg. Okey, nombor yang sangat spesifik. Ya, ini adalah keperluan fiziologi mutlak.
Pokok mesti ada akses kepada kuantiti ini melalui tanah dan baja tambahan yang anda berikan. Jika elemen ini tidak cukup, 1 tan hasil itu tidak akan wujud. Okey, itu untuk 1 tan. Tapi sebagai pekebun kecil yang pakar, kita tak mainlah setakat hasil belasan tan setahun. Kita tahu potensi genetik pokok kacukan sekarang sangat tinggi. Betul. Mari kita letakkan sasaran penanda aras pada 75% daripada potensi penuh, iaitu menyasarkan hasil penuaian yang sangat padu. Katakanlah 30 tan sehektar setahun. Untuk mencapai angka 30 tan sehektar ini, berapakah input nutrien sehektar yang ladang perlukan setiap tahun? Berdasarkan kiraan dari pemerhatian lapangan tersebut, untuk mencapai penuaian konsisten 30 tan sehektar di persekitaran yang optimum, keperluan input nutrien anda secara keseluruhannya sehektar adalah sekitar 145 kg N, 16 kg P, 179 kg K dan 22 kg Mg. Sebentar, biar saya dengar betul-betul. Biar saya tekankan satu angka di situ. 179 kg untuk kalium K sahaja. Ini membuktikan betapa besarnya dan rakusnya selera pokok terhadap elemen kalium ini, untuk memastikan setiap tandan yang keluar itu berat dan padat. Mari kita congak sikit supaya nampak lebih jelas di mata pendengar. Angka 179 kg K ini adalah elemen tulin. Kalau kita beli baja MOP atau Muriate of Potash di pasaran, kandungan K di dalamnya biasanya sekitar 50% sahaja. Betul. Maksudnya, untuk dapat 179 kg K tulin, kita perlukan sekurang-kurangnya 358 kg baja MOP sehektar setahun. Kalau satu beg tu beratnya 50 kg, kita bercakap tentang menabur lebih kurang 7 guni baja MOP untuk setiap 1 hektar. Betul tak? Kiraan anda itu sangat tepat. Itulah realiti kelantangan baja yang diperlukan untuk tahap pengeluaran 30 tan sehektar. Dan nasihat saya kepada pekebun balik hari ini, keluarkan buku rekod ladang anda. Bandingkan jadual pembajaan semasa anda dengan jumlah 7 guni MOP atau angka 179K ini. Ya, cuba periksa balik. Jika selama ini anda hanya menabur separuh daripada jumlah ini, itulah jawapan sains mengapa hasil anda mungkin tersangkut dan berlegar di sekitar 15 atau 20 tan sehektar sahaja. Pokok anda sebenarnya kelaparan bahan binaan untuk memacu pengeluaran ke tahap 30 tan sehektar. Sekadar tambahan, untuk memastikan semua sukatan baja ini diserap sepenuhnya oleh pokok anda, ujian tanah untuk keasidan dan ketersediaan nutrien itu adalah sangat penting dan begitu juga dengan ujian daun. Sebab apa? Ramai pendengar kita berdepan dengan masalah tanah gambut atau tanah mineral yang sangat beresid di Malaysia. Betul. Itu satu poin yang sangat kritikal. Tanah di kawasan kita memang ada kecenderungan untuk menjadi terlalu berasid. Apabila pH tanah terlampau rendah, nutrien-nutrien penting yang anda tabur tadi akan terkunci di dalam zarah tanah. Maksudnya, baja tu ada kat situ tapi tak boleh dipakai. Tepat sekali. Akar pokok tidak dapat menyerapnya walaupun baja itu ada di situ. Anda boleh tabur 10 guni MOP sehektar sekalipun. Tapi kalau kesihatan tanah tidak diuruskan melalui proses seperti pengapuran untuk membetulkan pH, pelaburan ribuan ringgit anda itu ibarat membuang duit ke dalam parit. Baja hanyut di bawah air hujan, sedangkan pokok tetap tidak membesar. Itu satu pembaziran yang menyakitkan hati. Terutamanya zaman harga baja mahal ni. Baiklah, tadi pada awal perbincangan, saya ada buat satu janji. Saya kata kita ada satu rahsia strategi penjimatan baja yang boleh diamalkan esok juga. Ya, tentang elemen kalium. Kalau kita tengok balik angka tadi, keperluan elemen K adalah yang paling melampau tinggi. 179 kg sehektar. Dan kita tahu harga baja MOP di pasaran memang sentiasa turun naik dan agak mahal. Jadi, ada tak cara alternatif untuk kita penuhkan balik akaun simpanan bank K pokok ini tanpa perlu koyak poket beli baja komersial berlebihan? Ya, ada. Apa yang menarik di sini ialah satu penemuan yang dibuktikan secara terperinci dalam kajian 2016 ini. Walaupun kalium K diserap dan digunakan dalam kuantiti yang sangat besar oleh pokok, tahukah anda di mana letaknya K itu semasa buah masak? Saya teka mesti dalam minyak dia kan? Salah. Majoriti elemen K yang ada di dalam buah yang anda potong dan hantar ke kilang itu sebenarnya tidak berada pada bahagian minyak sawit dan tidak juga berada pada bahagian isi rung. Biar betul, habis tu kat mana? Sebaliknya, kalium K ini sangat padat terkumpul pada bahagian struktur sisa
iaitu pada tangkai dan bulir tandan. Kajian ini merekodkan bahawa kepekatan K pada struktur tangkai kosong ini adalah sekitar 4 hingga 7%. Oh, maksudnya tangkai yang pegang buah tu? Ya. Bayangkan, apabila anda menjual TBS ke kilang, anda secara tidak langsung sedang mengekspor jumlah K yang sangat besar keluar dari tanah ladang anda untuk selama-lamanya. Wah, jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, patutlah tanah kita makin lama makin miskin K. Tapi tunggu sebentar. Kalau K itu tertinggal di kilang pada tangkai buah, penyelesaian yang paling logik adalah bawa balik sisa itu ke ladang. Ya, sangat logik. Tapi mari kita realistik sikit. Membawa balik tandan kosong bermaksud kita kena fikirkan kos pengangkutan lori, upah buruh nak memunggah, dan tandan tu pula dahlah berat dan berair. Sebagai pekebun, adakah penjimatan baja K ini benar-benar berbaloi jika nak dibandingkan dengan kos logistik yang renyah ni? Itu adalah persoalan dari seorang pengurus ladang yang bijak. Ya, memang wujud kos logistik. Tetapi jika anda buat pengiraan kos jangka panjang, pulangan pelaburannya sangat berbaloi. Harga baja K sentiasa berada pada tahap premium. Memang tak pernah murah pun. Cara termurah untuk mengurangkan kos pembelian baja MOP anda secara drastik adalah dengan mengembalikan sisa buangan kilang tersebut ke ladang. Arahan praktikal saya kepada anda, aturkan logistik yang efisien. Bawa balik tandan kosong dari kilang dan jadikan ia sebagai sungkupan di ladang. Tempat paling optimum untuk meletakkan tandan kosong ini adalah di sepanjang lorong pelepah, susun dengan kemas selapis demi selapis. Jadi bila tandan kosong itu terbiar di lorong pelepah, ia akan reput secara perlahan-lahan bila kena hujan dan panas kan? Tepat sekali. Proses pereputan semula jadi itu akan melepaskan kembali semua kandungan kalium K yang pekat tadi, terus menyerap ke dalam tanah, betul-betul di kawasan akar pemakanan pokok yang aktif. Memang terus sampai ke mulat pokok. Dan selain membekalkan elemen K secara percuma kepada pokok, amalan sungkupan tandan kosong ini memberikan manfaat berganda. Ia bertindak seperti span yang memegang kelembapan tanah ketika musim kemarau dan ia memperbaiki struktur biologi tanah jangka panjang. Strategi kitar semula yang mudah ini telah terbukti mampu menjimatkan ribuan ringgit kos pembelian baja MOP dari masa ke masa. Dan ini yang paling penting, sambil memastikan akaun simpanan bank K di dalam batang pokok anda sentiasa melimpah ruah. Betul. Itu satu strategi yang amat praktikal. Kurangkan kebergantungan pada guni baja, tingkatkan kitar semula sisa ladang. Namun begitu, kita faham, nak uruskan semua data ini, nak kira 145 kg N, nak ukur keperluan K berdasarkan ujian daun dan memantau status keasidan tanah, semuanya ini memang boleh memeningkan kepala kalau dibuat secara manual. Anda tak perlu teka-teka lagi. Pekebun boleh daftar di cropdrive.ai. Ya, teknologi sekarang sangat membantu. Teknologi kecerdasan buatan AI di platform tersebut direka khusus untuk membimbing pembajaan dan kesihatan tanah anda langkah demi langkah. Jika anda ada kemusykilan, pembantu maya kecerdasan buatan AI bernama Palmira sedia membantu menjawab soalan anda pada bila-bila masa. Sistem ini bukan sistem biasa, ia dibina oleh sebuah pasukan antarabangsa khas untuk pekebun kecil di Malaysia dan ia adalah satu-satunya platform seumpamanya di dunia. Sangat unik. Kos untuk menggunakannya juga jauh lebih rendah daripada anda mengupah perunding agronomis pakar turun ke ladang. Jadi saya sangat menggalakkan anda sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang sudah pun guna CropDrive untuk mentafsir keputusan ujian makmal tanah atau daun mereka secara saintifik, seterusnya naikkan pendapatan dan turunkan kos ladang dengan mendadak. Biar teknologi pikul beban menganalisis, anda hanya fokus pada tindakan di ladang. Penggunaan teknologi moden memang sudah menjadi keperluan, bukan lagi pilihan. Sebagai penutup perbincangan kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu gambaran untuk anda nilai sendiri. Pokok sawit anda di ladang pada asasnya adalah sebuah enjin biologi yang hidup. Enjin biologi? Ya. Adakah anda selama ini menguruskan ladang dengan hanya menuang minyak atau baja ke dalamnya, tanpa melihat kelancaran enjin tersebut beroperasi? Enjin yang mengeluarkan 30 tan sehektar memerlukan penalaan yang rapi, bukan sekadar tuangan baja secara pukal membabi buta. Betul. Oleh itu, saya syorkan anda ambil 2 tindakan praktikal esok hari. Pertama,
Periksa kembali bil dan rekod baja tahunan anda. Bandingkan angka tersebut dengan sasaran 30 tan sehektar dan formula NPK-MG yang kita bincangkan tadi. Cari di mana kekurangan baja anda. Kedua, mulakan perancangan logistik untuk membawa masuk tandan kosong dari kilang ke ladang anda untuk dijadikan sungkupan nutrien di lorong pelepah. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.